Acara sambutan dilanjutkan dengan doa dan restu. Labat pengiring pohonnya rendah dengan terikat tali perkasa. 10 jari kami menadah memohon berkat yang maha besar. Jadi kita mulakan dulu dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadirat-Mu di atas limpah kurnia dan rahmat-Mu. Kerana dengan izin-Mu, ya Allah, kami dapat berhimpun pada hari yang penuh barakah ini bagi meraihkan majlis perkahwinan adik Nur Emina binti Amir Nurdin dengan pilihan hatinya adik Abang Muhammad Iskandar bin Abang Buddha. Ya Allah, ya Jami, Engkau satukanlah hati kedua mempelai ini sebagaimana Engkau satukan hati Nabi Adam dan Hawa, serta bagaikan kasih suci Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Khadijah. Jadikanlah ikatan ini sebagai jalan untuk mereka lebih dekat diri kepada-Mu, ya Allah. Limpahkanlah kepada mereka perasaan mawadah dan warahmah, serta hiasilah rumah tangga mereka dengan sakinah, kesyukuran dan sering memahami tanggungjawab masing-masing. Ya Allah, ya Razak, kurniakanlah kepada mereka rezeki yang luas lagi berkat, serta kurniakanlah kepada mereka zuriat yang soleh dan solehah yang bakal menjejukkan mata dan hati ibu bapa mereka, serta menjadi pejuang agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Hafiz, peliharalah kami semua yang hadir di majlis ini. Berikanlah kami kesihatan yang baik, keselamatan dan kekuatan untuk terus beribadah kepada-Mu. Jauhkanlah kami daripada segala fitnah